Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 1 bertajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun maksud Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah terdiri daripada dua orang imam yang masyhur, iaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di antaranya ialah: yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; kedua, keimanan kepada Rasul dan Nabi; ketiga, keimanan kepada malaikat; empat, keimanan kepada kitab; kelima, keimanan kepada hari akhirat dan perkara gaib; dan yang keenam, keimanan kepada qada dan qadar. Adapun maksud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib ada, yakni wujud. Wujudnya kekal selama-lamanya, yakni qadim. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Ia tidak berhajat kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa menciptakan sesuatu yang dikehendakinya tanpa bantuan orang lain. Adapun asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kedua ialah keimanan kepada Rasul dan Nabi. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia dan diturunkan wahyu kepada mereka, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Adapun asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ketiga ialah keimanan kepada malaikat. Mempercayai adanya malaikat, iaitu makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cahaya. Mereka mempunyai tugas-tugas yang tertentu dan sentiasa taat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang keempat ialah keimanan kepada kitab. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Al-Quran ialah kitab yang terakhir diturunkan dan memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Manakala keimanan kepada hari akhirat dan perkara gaib ialah mempercayai dan membenarkan bahawa hari kiamat akan berlaku. Semua manusia akan dihidupkan semula untuk menerima pembalasan. Mereka juga mempercayai perkara gaib seperti alam kubur, adanya sirat, ganjaran syurga dan pembalasan neraka. Asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang keenam ialah keimanan kepada qada dan qadar. Sesuatu yang berlaku dan akan terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali lagi. Segala perbuatan manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran pada hari ini mengenai dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga ianya bermanfaat kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.